Apa punca kuasa YB untuk sekat akaun saya? YB jawab aja. Apa punca kuasa YB? Mr. Albert, Sebab YB sekat akaun saya tanpa sembarang amaran. bukan saya yang sekat. Tak faham orang macam ni lah. Tak faham-faham. Tak tahu-tahu lagi. Hidup dah lama dalam Malaysia ni. Menjerit dah macam-macam menjerit. Takkanlah tak tahu siapa punya punca kuasa terhadap TikTok ni. Kan? Aduh, hai. Bro, aku sendiri pernah hilang lah. Aku ni penyokong Tega PH. Aku ni penyokong kerajaan Madani. Tahu tak? Pun hilang akaun TikTok 2-3 kali tau. Tak pernah pun yo rendah pada kau. Tak pernah pun sampai nak mencari menteri, tanya menteri depan-depan macam tu, sampai nak provoke menteri macam tu. Inilah orang Melayu ni pepatah kata apa? Bodoh tak boleh diajar, pandai tak boleh diikut. Faham? Kau ingat apa? Engkau punya akaun TikTok je hilang. Tu. Amerika tu, yang kononnya hebat teknologinya tu, advance sangat tu. Nak tutup TikTok pun tak boleh ke tu. Trump tu siap minta TikTok turunkan semua video-video yang rakyat mereka mengutuk ataupun menghina Trump. Faham? Presiden mereka. Pun tak boleh ke tu. Kau ingat kerajaan boleh ke? Kerajaan mereka pun tak mampu nak kontrol TikTok ni ke tu? Jadi Malaysia pun macam tu juga. Tak boleh kontrol TikTok sebab TikTok bukannya base dekat Malaysia. Faham tak? Allahu Akbar kau ni kan. Sebenarnya kau sedar tak? Kau ni sangat beruntung tau. Sangat beruntung. Aku rasa kalau zaman Atuk Saka dulu, 20 tahun dulu, engkau dah awal-awal dah masuk kemunting dah aku rasa. Betul aku cakap. Sebab tu, aku bagi nasihat dekat engkau, pakailah akal sikit, jangan tunjuk kebebalan kau tu. Tengok betul-betul, siasat betul-betul, cek betul-betul. Siapa yang benamkan akaun kau tu? Aku ni sendiri 3-4 kali lah akaun TikTok aku kena. Apa benda masalahnya? Buat aja lah akaun baru. Ya Allah, bebal betul kau ni lah. Tak payah layan orang menjadi pening kepala bro.